Sunway Square Mall mengubah dasar mesra haiwannya dengan serta-merta, susulan arahan kerajaan negeri yang mengekalkan larangan itu. Menerusi satu kenyataan pada Khamis, haiwan peliharaan kini tidak lagi dibenarkan berada di dalam premis tertutup dalaman pusat beli belah berkenaan bagi memastikan persekitaran yang selamat, bersih dan selesa kepada semua pengunjung. Bagaimanapun, haiwan peliharaan masih dibenarkan berada di kawasan luar yang ditetapkan sebagai mesra haiwan, iaitu Squirrels Playground yang terletak di Sunway South Key Lake. Haiwan peliharaan boleh menemani pemilik mereka semasa melalui laluan antara tempat letak kereta pusat beli belah, iaitu B3 dan B4, serta zon luar yang ditetapkan, dengan panduan daripada pasukan keselamatan pusat beli belah tersebut. Pengurusan Sunway Square Mall menghargai kefahaman dan kerjasama komuniti dalam mencipta pengalaman yang menyeronokkan untuk semua pengunjung termasuk haiwan peliharaan. Sebelum ini, media melaporkan kenyataan Exco Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri, Datuk Ng Suer Lim yang memaklumkan larangan membawa haiwan peliharaan ke pusat beli belah di Selangor masih kekal.